Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Mas. Hari ini hari Khamis 27 hari bulan Ogos 2026 Masihi bersama dengan 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.44 petang seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report di rumah Nuna. Malam tadi, lepas pada video daily report itu saya tak keluar dah. Pada report hari saya keluar, saya balik ke rumah dah. Kalau review bagi, lepas tu balik ke rumah sekejap. Balik ke rumah tengah malam pula baru saya pergi keluar. Lepas Isya seperti biasalah, pergi keluar lepas Isya. Lepas main Isya tak? Lepas main Isya. Dalam gabung malam lah, lepas main Isya. Tak pergi pasal malam lah. Hujan lebat kan? Betul kan. Lepas tu balik dulu. Lepas tu, pas main Isya baru saya keluar, pergi ke Tafikri seperti biasa, minum ada seperti biasa. Balik pula pada pukul 11.30 balik. Terus balik ke rumah 11.30 malam. Lepas tu tidur dalam pukul 1.20 pagi. Bangun 50 minit pagi, bangun terus mandi-mandi. Air subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 7.30. Ini awal sikit satu bit. 7.30 pergi ke Kedai Fikri. Lepas tu pukul 8 lebih 8.30 tu pergi buat kerja. Kerja hari ni render untuk pelataya. Pada konkret tu kita panggil render panggil tu. Pelataya tu untuk bubuh apa? Semi licing tu kan? Ice ming lah. Hot licing tu. Pelataya semi hot licing tu. Kata si mozek pakai tu lah. Muka bau sutu untuk karah kata kan dia tak beli mozek. Kecuali rumah dia ada dua pilihan gitu lah. Sama ada nak licing ataupun nak minyak licing ataupun mozek. Hujan pula dah. Lepas tu balik sekejap untuk semai Zuhur, balik rumah Kak Nur saya lah. Rumah mari video saya buat mari lah. Untuk mandi semai Zuhur dan juga makan tengah hari. Bekas saya beli Kedai Fikri dah. Ada nasi bukuh dah Kedai Fikri beli. Juga ada menu baru. Menu yang klien sikit. Kekeli belada. Lepas tu makan tu. Setelah makan tu, pukul 2 tu saya terus pergi. Sambung balik kerja. Siap dalam pukul 5.50 siap. Saya sebab pun balik. Singgah makan saya sekejap untuk tukar beg. Dan tu. Jadi tak semayang dia lah. Boleh lewat dah. Kalau sudah pukul 4. Pukul 5 dah lagi semayang sana. Ni pakai terus balik ke sini lah. Lagi pun lambat sikit proses nak bersalin ke apa semua tu. Tak oleh kerana sibuk lah. Muka dia ada muka tak ada orang. Ni ada orang belakang dah. Klik belakang dah. Suami dia dengan dia klik belakang dah. Ada belakang dah orang sikit kan. Jadi saya klik terus main klik direct ke sini lah. Cuma tukar beg lah. Di situ tukar beg untuk tukar beg. Dan juga bawa klik barang review tadi. Review kemarin. Rak agak tu. Rak. Sampai barang tu. Untuk boleh bubuh. Sebenarnya untuk rak tu untuk bagi dapur sebenarnya. Tapi saya nak buat dari bilik saya lah tu. Banyak barang dari bilik kan. Nak bubuh atas tu lah. Kalau jadi molek. Kalau solid molek kakuk gagah solid molek. Boleh lah bubuh atas tu. TV pun ada tu. Letak atas tu. Ataupun kipas lah. Kipas saya beli mana tu lah. Dah patut timur tak buka lagi. Tak pasang lagi dah. Tak buka kotak lagi. Tak pasang. Yalah untuk tu. Lepas tu balik sana terus mandi semai asar. Lepas sudah semai asar saya terus main ke sini. Kena 44 sana terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.